wabarakatuh. Okey, sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, puan-puan, saya mengucapkan terima kasih dan sentiasa menanjung teman-teman media, sama ada media tradisi atau media baru yang telah memberikan coverage selama hampir 3 bulan berturut-turut tentang apa yang berlaku, dan saya rasa macam mana yang selalu sebutkan, coverage-nya begitu fair, very balanced coverage, very professionally done. I am always very appreciative tentang gaya, tentang cara saudara melaporkan peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu sehingga kepada malam ini. Yang pertama. Nombor 2, sebagaimana yang saya sebutkan, roadshow saya ni ada 2 komponen. Ada 2 aliran. Aliran yang pertama ialah akidah Islamiah. Ini yang malam ini. Akhir yang kedua ialah kita akan cerita tentang masa depan politik Malaysia. Masa depan politik Malaysia, aliran politik baru. Aliran politik baru. Kuasa ketiga atau IMR, aliran politik baru. Itu maknanya 2. Satu yang bercorak akidah, yang bercorak Islam. Satu lagi yang bercorak politik. Memang kita bercerita tentang antaranya politik Islam. Jadi malam ini kita cerita tentang akidah. Itu satu aliran. Dan nanti kita akan pergi daripada masa ke semasa, hampir setiap malam kita bergerak daripada kawasan besok ke Bangi. Besok pukul 9 malam, 9 suku malam, kita akan berada di Bangi. Bukan saja di negeri Selangor ini, kita menjelajah sampai ke Johor, sampai ke Perlis, sampai ke Kedah, sampai ke Sabah dan Sarawak. InsyaAllah agaknya mungkin hingga bulan 4 nanti penjelajahan kita akan cover sebahagian dari besar negeri-negeri dan daerah-daerah kawasan Parlimen dan kawasan DUN yang dijangka akan kita cover dalam sepanjang tempoh 3 bulan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menyatakan alhamdulillah kehadiran pada malam ini sangat baik. Di Shah Alam ini, inilah kehadiran antara yang terbaik, dan sebagaimana yang saya katakan di Bukit Gantang ada 8,000 orang, setengah bloggers katakan sampai 10,000 orang, tapi yang selamatnya saya rasa 8,000 orang. Saya tak pernah tengok lagi, bahkan saya tengok masa saya masuk PAS dulu, iaitu 15 tahun yang lalu, kereta kiri kanan jalan tu dalam 2 km. 2 km kereta kiri kanan jalan. Itulah yang saya perhatikan malam tadi di Bukit Gantang. Sebelum tu kita mengadakan program himpun di Pulau Pinang, juga kehadiran mencecah 5,000 orang, dan begitu juga forum yang kita adakan Masjid Terapung di Tanjung Bunga. Di Tanjung Bunga kita adakan Masjid Terapung program forum perdana di Masjid Terapung. Jadi yang keempat yang saya nak nyatakan, insya-Allah mungkin ada beberapa perkara soalan-soalan yang sedang nak tanyakan. Ada soalan-soalan yang mungkin saya boleh jawab pada malam ini, ada soalan-soalan yang akan saya kumpulkan yang akan saya jawab. Kemungkinan besar saya akan mengadakan press conference di rumah saya, mungkin 4-5 hari atau 3-4 hari, mungkin hari Sabtu nanti saya pilih, sebelum hari akhir rayuan saya. Hari akhir rayuan saya kepada Jawatankuasa Agung PAS ialah pada 7 hari bulan Februari. 7 hari bulan Februari, hari akhir. Jadi saya akan mengadakan PC di rumah saya mungkin 3-4 hari sebelum hari akhir berlalunya rayuan tersebut. Jadi saya buka kepada saudara kalau ada soalan-soalan, insya-Allah ada yang saya jawab pada malam ini, mungkin saya tangguhkan sebahagiannya jawapan itu pada masa kita berjumpa nanti dalam press conference sebelum saya membuat keputusan untuk merayu atau tidak merayu. Terima kasih. NGO Jati ini sebagaimana yang kita ketahui adalah gabungan NGO yang mana dia punya keahliannya, yang pertama terdiri daripada individu-individu Muslim, yang kedua individu-individu yang bukan Islam atas nama associate membership, maknanya ahli bersekutu, ahli kehormat, dan satu lagi yang ketiga ialah keahlian secara organisasi, secara pertubuhan, secara NGO, meaning they can become ahli as block, a block of NGO. Satu NGO dengan 500 orang ahli terus menjadi ahli kepada kita. Itu boleh kita lakukan insya-Allah. Jadi kita akan lancarkan di SACC Shah Alam Convention Center pada 21 bulan, mulai pukul 2 petang sampailah sekitar pukul 5.30 petang pada hari itu. Jadi saya harap teman-teman media catat dalam diary, ini satu sejarah yang akan tercatat, sejarah untuk kita melahirkan rangkaian ketiga atau jalur ketiga atau third force, kuasa ketiga. Kuasa ketiga yang akan mengimbangi di antara kuasa pertama, iaitu kerajaan yang memerintah. Kuasa kedua ialah Pakatan Rakyat. Sekarang ini kita memerlukan kuasa di tengah-tengah yang akan mengimbangi, yang akan menentukan kemenangan siapa juga
yang akan membentuk kerajaan nanti namanya kuasa ketiga. Inilah yang kita akan perjuangkan insya-Allah. Tentang Presiden PAS nak meletakkan jawatan atau tidak meletakkan jawatan. Tapi saya rasa sepanjang yang saya kenal, Ustaz Hadi Awang orang yang baik, Ustaz Hadi Awang orang yang bagus. Secara peribadi, kalau saya lah sebagai ahli PAS, saya nak dia terus memimpin PAS. Itu saja jawapan daripada saya. Ada lagi? Ustaz, gerakan KKR ni melalui anak muda ni, dia serapkan melalui ideologi dari kedua, macam liberal sosialis. Ustaz, PAS ni tak ada satu ancaman. Well, kita sebenarnya yang kita nak rangka ni, dalam kepala kita Putrajaya macam saudara Ustaz Hasan Basri menyebutkan. Bila sebut Putrajaya, nampak kita nak mentadbir, nampak kita ni nak memerintah, nampak kita menjadi Perdana Menteri, nampak kita jadi menteri-menteri. Akhirnya kita tak nampak bahaya sosialis, bahaya liberalis, bahaya sekularis, bahaya berbagai-bagai lagi yang dibawa oleh pahaman-pahaman ni. Dalam Pakatan Rakyat macam-macam pahaman. Ada Social Democrat, ada yang dipanggil sebagai sekularis, ada yang liberalis. Hanya PAS lah yang dianggap sebagai parti Islam. Tapi sekarang ni saya tengok focal point PAS pun sudah berubah oleh kerana tekanan daripada parasit ini, dan saya menganggapkan insya-Allah ini mungkin fenomena yang agak sementara, dan saya dan teman-teman agaknya cuba nak bantu. Daripada luar saya nak bantu untuk menghapuskan parasit ini. Sebab saya masih sayang kepada PAS. Walaupun saya tidak menjadi ahli PAS, kemungkinan saya tidak merayu dan tidak menjadi ahli PAS, tapi hati dan jiwa raga saya, proses kita berparti, falsafah perjuangan, ideologi perjuangan, I am very much a PAS member. Itu dia. Sudah dirasakan. Pahaman liberal itu dibawa oleh Anwar. Pahaman pluralism dibawa oleh Anwar. Pahaman untuk kita menghalalkan yang dikatakan sebagai homoseks dan sebagainya itu sebagaimana dilaporkan oleh akhbar yang saya dapat baca, yang dilaporkan kepada saya adalah pahaman yang dibawa antaranya oleh orang yang namanya Anwar Ibrahim. Jadi bagi saya, kita harus sebagai Muslim ataupun sebagai yang tidak Muslim pun, kita harus bersatu tenaga, kerana inilah pahaman yang akan mengkucar-kacirkan masyarakat, akan mengkucar-kacirkan negara. Tak ada negara dalam dunia ini yang akan menjadi negara yang harmoni, aman, bahagia kalau misalnya kita tidak ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh agama Allah. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh agama Allah tidak lain tidak bukan peraturan yang berpaksikan kepada Islam. Baik, ya sila. Apa yang disebutkan oleh Duta Palestin yang saya baca pada petang tadi, apa yang dinyatakan samalah dengan apa yang saya nak nyatakan. Maknanya kita tidak reda. Saya sangat surprise. Saya sangat tidak percayalah dengan kenyataan itu. Apapun bila saya cek kenyataan itu dengan daripada teks asalnya, saya nampak I feel still disbelief bahawa kenyataan tersebut keluar daripada mulut saudara Anwar Ibrahim, pemimpin ABIM, pemimpin Islam yang sudah kata orang terkenal di dunia, tapi masih membuat kenyataan yang saya rasa boleh menyebabkan rakyat di mana-mana negara pun, penyokong kepada Palestin akan bangun marah. Dan saya takut nanti Anwar disamakan dengan Malaysia, Anwar disamakan umat Islam di Malaysia, akhirnya orang Palestin pun, akhirnya masyarakat dunia pun marah kepada umat Islam di Malaysia ini. Okey, kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi saya sanjung profesionalisme saudara. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.